Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kawan-kawan semua. Bertemu lagi kita dalam siri Spotlight Pecah Yang ke-20. Oh, 20 dah. Dan ngam-ngam Tak kita ada kek lah, kek. kek lupa beli lah. Dan ngam kita dah masuk dah setahun dah. Dah setahun dah rupanya Pejam celik bulan tadi tolak sana tolak sini dah setahun dah. Betul-betul. Kan? Terima kasih lah kepada kawan-kawan yang sentiasa support menonton kan. Kerja seimbang je. Cerita seimbang ni boy. Kan? Mengimbang ya. Dan mudah-mudahan depan ni bos, dia punya tajuk dia lebih ke arah seimbang, lebih ilmiah. Tak apa. Episod untuk Sprocket Pecah dikuasakan oleh Petronas Sprinter. Be surprised by what you find on your way. Is it an adventure or a new perspective? Is it a challenge or a chance to break free? It is an instant, a sudden inspiration, a force of propulsion that begins and ends with you. To lead your life, simply follow your way. Go with your flow, sense it, find it, trust it, run with it. Experience the freedom to be yourself. Do it not because you're asked to, but because you feel like it. You know where you want to get, and you know how to get there. Sprinter, your way. Untuk kali ini sebenarnya kita ada tetamu yang sangat istimewa. Saya kenal dia dengan nama dia Abang Mus je. Jadi minta Abang Mus kenalkan diri. Baik. Sebelum tu saya bacalah sebab saya Norik dan sama bos saya Dr. Yusri. Dan okey, dah boleh kenalkan dah. Boleh kita kenal tetamu kita. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Mustafa bin Sahar. Asal daripada Batu Sepuluh Pinang. Ya. Tapi datang di Kuala Lumpur ni selepas SPM saya dah main Kuala Lumpur tahun 89. Jadi lebih kurang macam settle down kat KL lah. Kahwin dan anak semua belajar dan sekolah di sini. Dan alhamdulillah saya ni seorang peniaga kecil-kecilan lah. Saya buat bisnes. Tu kena beli Shopee ke? Saya buat printing business lah, digital printing business. Digital printing. Dan saya mula perniagaan tu sebaik saya pulang daripada Jepun. Saya pernah bekerja di Jepun lebih kurang 3 tahun macam tu. Pulang ke Malaysia tahun 94, saya set up business tu. Alhamdulillah sampai sekarang lah. Alhamdulillah. Saya masih dalam business tu. Dan business tu juga ada related. Dia bisnes yang saya buat ni basically dia related dengan semua bisnes-bisnes yang lain lah. Sebab kita buat printing. Saya sebelum saya main motor, saya mancing. Jadi mancing juga kena mengenal dengan benda-benda printing. Jadi bila saya involve dengan motorcycle, jadi printing banyak benda yang saya boleh support kawan-kawan yang diri saya sendiri dan kawan-kawan untuk memudahkan urusan mereka lah. Contohnya paling mudah tu lah stiker. Dia orang nak pakai untuk pergi riding kan. Itu adalah identiti kepada rider-rider yang dia orang suka untuk represent kalau dia pergi mana-mana. Kan itu dia punya basic introduction. Okey. Dia bila mula main motor tu? Okey. Saya ni punya basic daripada zaman remaja saya, of course lah, saya di Penang. Di Penang ni, saya ni kampung Bagan Jermal ni terkenal dengan ANT 369. Jadi di kampung saya tu dan arwah racer daripada kampung saya tu arwah Amran dan kawan-kawan yang lain daripada ANT 369 ni. Tapi pada masa tu saya tak ada kesempatan untuk join dengan geng-geng motor apa semua. Saya tukang perhati je. Saya tukang perhati pasal kita minat. Tapi kita tukang perhati dan kita join kawan. Dan alhamdulillah geng tu, grup tu sampai sekarang masih ada di Penang. Masih ada lagi. Dan generasi-generasi yang awal 70-an, lahir 70-an ni
Dan sampai 80-an punya zaman tu kawan-kawan saya masih aktif lagi dengan motor, dia orang masih ride lagi, alhamdulillah. Cuma ada yang pergi kepada adventure dan ada yang masih stay kepada motor-motor retro. Dan ada yang masih stay kepada motor-motor kelajuan lah. Cuma saya daripada dulu saya minat travel. Jadi saya go for adventure lah, motor adventure. Okay. Basically macam tu. Itu membuka peluang lah kita tanya lagi bos. Ni tentang adventure tu. Itulah. So motorcycle adventure traveler. Resipi solo lah. Saya alhamdulillah saya ni memang minat berjalan solo dan banyak juga orang tanya kenapa jalan solo? Tak boring ke? Tak sunyi ke? Padahal kalau ikut realiti dan kajian dan pembacaan saya pun dah jumpa ramai orang Malaysia sendiri yang solo rider. Selain daripada orang-orang daripada Eropah, daripada Amerika Latin, daripada benua-benua yang lain yang datang ke sini, yang saya sendiri personally jumpa, dan benda tu adalah satu benda yang common lah. Cuma di kalangan masyarakat yang biasa ni, dia orang merasakan benda tu macam sesuatu yang agak Berisiko lah. risiko. Tapi sebenarnya kalau kita ada preparation dan ada buat homework macam mana untuk persiapan dan sebagainya, dan kita ada mentor yang betul, mentor yang bagus, dan kita punya preparation yang betul, insyaAllah benda tu memang sangat enjoy dan sangat best lah. Ya. Tu bila mula-mula ni yang keluar adventure betul-betul lah. Okay. Adventure. Mula-mula sekali saya memang pakai motor kecil je lah. Saya duk roaming dekat KL ni hari ni memang dengan motor lah. Motor kapcai. Saya memang hari-hari dengan motor. Dan benda tu bagus juga sebenarnya sebab KL ni kan busy. Jadi cilok-cilok. Jadi kita kena panas apa semua itu kita dah endure dah lama dalam tu. Jadi so bila 2019 jadi saya punya anak-anak, saya rasa dia orang dah besar, dia orang dah mula masuk universiti apa semua. Jadi saya rasa lebih selesa sikit lah untuk keluar, untuk berjalan jauh lah. So 2019 saya decide untuk beli motor. Dan pemilihan motor juga memang very spesifik. Saya tak ada orang kata apa susah-susah, dan saya banyak study dan tanya sedikit kepada orang-orang yang ada experience. Saya terus decide, saya punya pilihan ada 3. KLR 650 Kawasaki, BMW GS F800 dan Yamaha Tenere 660. Jadi 3 motor ni bila saya buat kajian, bila saya buat penelitian dan bertanya kepada orang-orang yang dah experience, motor ni memang sesuai untuk perjalanan jauh, perjalanan adventure, overland secara generalnya dia lebih sesuai untuk overland sebab motor ni dia tak ada elektronik, dia lebih kepada basic punya mechanical punya motor. Saya rekat sekejap lah. Bambu sendiri memang ada kepandaian dari segi mechanical semua. Tidak ada sama sekali. Okey, sama boleh. Pandai-pandai lagu mana-mana. Jadi itu pun satu pertanyaan juga. Satu pertanyaan saya sering ditanya ketika saya berjalan di mana-mana, bila orang yang sama ada orang yang biasa dengan motor, maknanya rider-rider yang saya jumpa dalam perjalanan saya dan orang-orang lain, dia orang sering tanya, macam mana kamu bukan seorang mekanik yang faham tentang repair motor, kamu berani untuk berjalan jauh-jauh ni? Jadi saya kata benda tu sebenarnya berbalik kepada apa yang kita punya homework, study yang kita buat, dan kita punya reference kepada orang-orang yang dah experience. Daripada sana benda tu dia akan bagi kita satu idea macam mana kita nak handle situasi tu. Macam saya belajar basic, saya belajar teori tentang lebih kurang dia punya motor punya mechanical punya parts tu apa semua kan. Dan untuk memudahkan cara, saya biasanya bawa spare. Benda tu berjalan. Waktu saya online, saya akan ada benda-benda yang penting dan benda-benda yang selalu enter lah. Dan benda-benda yang akan ada kemungkinan berlaku tu biasanya saya akan bawa. Contohnya motor saya ni dia sering berlaku masalah kepada rectifier.
Ni motor apa yang actually beli oleh Okey, last kali saya decide untuk beli Yamaha Tenere, Tenere 660 tahun 2000. Motor saya 2010-2011. Motor tu dia agak special sikit. Motor tu Yamaha Malaysia tak buat masuk. Pasal dia made in Italy, dia bukan motor Jepun, walaupun dia brand Yamaha. Yamaha Europe. Dia daripada Itali, dan dia punya parts semua, majority semua daripada Europe, dan dia ada parts KTM kat dalam dia. Dia ada part, banyak part Europe lah kat dalam dia. XT660. XT660. I think yang sama Ichibu pakai kot. Yang Ichibu pakai yang lebih lama lagi. Ichibunya 80-an. Saya punya 2010-2011. Tapi XT660. Jadi dia masuk ke Malaysia ni melalui company apa nama AP, pemegang AP yang bawa masuk kereta importers tu lah. Dia bawa masuk dan saya beli dia. Saya owner yang ketiga kalau tak salah saya. Kat Malaysia ni? Kat Malaysia. Oh, okay. Selepas owner yang pertama pakai sekejap, tapi dia ada isu kesihatan. Dia jual pada owner kedua. Owner kedua tak sempat. Dah buat preparation betul-betul untuk motor tu untuk pergi ride ke Laos. Tiba-tiba dia ada masalah lain. Dan dia ada motor yang dia rasa lebih selesa untuk dia pakai. Yang baru sikit. Dan lebih baru dan macam-macam. So dia decide untuk jual, dan alhamdulillah saya beli motor tu, dan saya happy lah dengan motor tu sebab saya dah buat kajian apa semua. Daripada segi banyak orang takut sebenarnya nak pakai motor tu. Yang Haji Jamil mau masuk ke? Betul. Baru cakap. Baru bicara. Tak, Haji Jamil mau masuk. Ya, orangnya. Haji Jamil, tapi yang saya punya kebetulan bukan yang Haji Jamil punya batch. Saya punya yang ada Haji Jamil punya kawan kot. Saya ingat dekat Salam juga. Dekat Salam juga. Tapi Haji Jamil memang antara yang banyak bawa masuk motor tu kat Malaysia. Ya. Motor tu pada segi elektronik dia tak berapa sangat. Dia tak, boleh kata dia tak ada elektronik. Dia tak ada elektronik. Ya, dia cuma motor tu single piston, apa nama, ada fuel injection punya sistem je. Dia bukan carburetor macam KLR. Ni MZ punya enjin. Bukan MZ punya enjin. Bukan. Dia waktu tu 2019. Waktu tu 2019 tu. Waktu tu saya spend dalam 35,000. Harga motor saya. Harga motor 35,000. Not bad. Ya. Harga baru dia 73,000. 70 lebih. Harga baru dia 73,000. Ini T7 saya tak mampu. Simpan duit lebih sikit. Okay, besok 2019. Lepas tu Troy pergi ke hujung dunia. Belum. Masa tu gimana? Dia punya sebab macam saya kata tadi, saya buat study, saya belajar, dan saya tahu condition negara luar punya jalan bukan macam Malaysia. Jadi first kali selepas saya beli motor, saya pergi kelas off-road. Saya pergi jumpa Acoy. Kebetulan saya tinggal di Ulu Klang. Dan Acoy ada buka kelas kat Ulu Klang waktu tu. Dan saya terus pergi jumpa Acoy. Dan daripada sana, benda tu sebenarnya dia bagi saya network yang lebih baik. Sebab saya jumpa lebih ramai overlander yang experience daripada sana. Sebab overlander yang keluar negara tanpa basic off-road, dia rasa rugi. So bila dia balik, dia rasa dia kena go for off-road punya training, dapatkan cara yang betul lah untuk handle motor. Dan selepas saya dapat basic punya handling motor, cara yang betul, sebab motor tu agak berat juga. Dengan kita punya barang-barang yang kita bawa apa semua tu kan. Lalu gimana? Okay, first sekali benda ni, dan saya sering jugalah recommend untuk kawan-kawan dan orang-orang yang ada bertanya dengan saya tentang macam mana nak mula. So pada saya kata senang je sebenarnya. Kita mula kat Malaysia. Kita pusing Malaysia. So saya punya rancangan tu, saya bahagikan Malaysia ni kepada utara, tengah, selatan dan pantai timur. Jadi saya pecahkan benda tu supaya saya nak tengok first kali saya keluar 3 hari punya level. Saya pergi sampai ke Perak, saya tengok macam mana saya boleh tinggalkan, macam mana saya handle motor, macam mana saya handle kesihatan saya, macam mana saya bawa barang, dan itu semua main peranan untuk kita punya long distance punya overland. Daripada sana saya develop
dia punya satu sedikit demi sedikit lah skill, knowledge, experience, dan apa yang kita rasa tak puas hati, kita bertanya dengan orang-orang yang lebih pandai, terutama tentang navigation lah. Walaupun kita ni ride dalam Malaysia, kita orang Malaysia, lahir kat Malaysia, semua duduk kat Malaysia, tapi bila kita nak berjalan sorang-sorang walaupun dalam negara tanpa ada navigation yang betul, kita pun akan sesat juga. Yalah. Kita akan sesat. Bila sesat tu buang masa kan? Ya, kita akan buang masa, tenaga. dan kita akan buang tenaga, dan yang lebih berat lagi, kita akan pergi ke tempat-tempat yang membahayakan keselamatan kita. Ya. Jadi tu pusing Malaysia dulu lah. Saya pusing Malaysia dan saya start sebab saya orang utara. Jadi saya ambil peluang tu untuk jumpa kawan-kawan lama sekolah, kawan-kawan lama apa semua. Jadi saya pergi Kedah, saya pergi Perlis, saya pergi ujung-ujung. Apa ni, Encik Imus masih bisnes sendiri kan? Masih Jadi timing tu macam mana? Bila dah pergi berjalan tu, bisnes macam mana? Okey. Daripada situ, saya cuba fikirkan situasi macam mana saya nak tinggalkan staff. Saya untuk handle bisnes. Saya nak keluar ni. Dan kebetulan daripada zaman tu digital punya, online punya bisnes ni dah start develop, online banking, online payment, online order, dan benda-benda ni saya belajar sikit-sikit, ambil pengetahuan tentang benda tu sikit-sikit dan cuba manage dan cuba aturkan kepada staff-staff saya ni supaya diorang ada keberanian untuk handle lah. Dan of course saya kena bagi kepercayaan lah untuk diorang run the show lah. Dalam masa yang sama, dengan adanya CCTV, dengan adanya online payment, transfer dan semua ni, saya masih bekerja, dan biasanya saya akan bawa laptop ataupun iPad, dan saya boleh buat kerja lagi lah walaupun saya jauh ya. So negara yang pertama keluar? Negara yang pertama of course Thailand. Thailand. Kenapa Thailand? Sebab dia negara jiran yang dekat dengan kita. Berapa lama tak ambil masa daripada mula saya, kalau tak salah saya, selepas saya dah belajar, saya dah start, saya dah naik ke Penang, saya dah naik ke utara. Lepas saya naik ke utara tu, saya dah dapat dia punya keberanian sikit, seorang, masa tu masih seorang, dan saya mulakan pergi selatan Thailand. Jadi saya buat satu loop daripada Betong keluar ke Wang Kelian. Tapi masa tu saya ada teman satu untuk bagi first time nak cross border ni. Saya pernah cross border dengan kereta dan dengan transport yang lain ni kan, tapi dengan motor sendiri tak biasa lagi. Sebab dia punya documentation, dia punya arrangement, dan dia punya keberanian untuk kita nak berhadapan dengan situasi-situasi tu. Dia ada special punya situasi. Jadi saya ada satu kawan yang follow, dan dia pun kebetulan dia tak pernah nak jalan macam tu. Jadi kami berjalan. Kawan yang pergi pun first timer tak? Dia first timer masuk ke Thailand dengan motor. Dia first timer. Okey lah. Sama. Saya tiap kali masuk kau pula. Okey. Tu 2019. Lepas tu COVID 2020, 2021, 2022. Tapi 2022 dah mula longgar. Jadi saya sambung saya punya perjalanan tu ke Pantai Timur, dan saya dah habis Semenanjung Malaysia, dan saya ada kesempatan pergi ke Sarawak, ke Sabah. Tapi masa tu saya tak berani nak bawa motor lagi. Saya sewa motor dengan kawan juga kat sana. Tengok macam mana bentuk muka bumi, jalan kat sana yang kita cuba dapatkan dia punya feeling. Ini 2022 lebih kurang macam tu lah. Pen bumi belum ada lagi kan? Belum tak? Ada sikit. Saya 2023 saya pergi bawa motor. Naik kapal. Lepas pada tu saya patah balik, saya masuk lagi ke Thailand, yang saya pergi ke bahagian utara Thailand sampai ke Botan. Itu first saya punya trial solo overland yang agak jauh lah. Masa tu saya spend about 20 hari solo, pergi dan balik sampai ke Botan. Bukannya Thailand lagi dah tu. Sebelah China. Saya dah cross ke Laos. Ke Laos semua. Dan kebetulan waktu tu baru buka selepas COVID.
Saya motor Malaysia yang pertama yang cross daripada Thailand masuk ke Laos pergi ke Botan waktu tu. Oh. Dia tak ada masalah. Ramai lagi masa tu. Masih mamai lagi. Masih tak ada masih tutup lama kan. Jadi masa tu baru buka dan saya pun tak tahu, saya just jalan. Pegawai immigration custom dekat Laos tu yang inform. Baru yang kita okey tak apa. Macam sekarang ni dekat sepadan China tu pun dah lebih mudah. Ya, okey. Kan jauh lebih mudah. Di China waktu zaman tu kita masih perlukan visa. Tapi kalau kata saya ni punya style, kalau saya dah sampai tempat tu dan tempat tu available untuk saya cross, untuk saya pergi, saya akan pergi. Tapi waktu tu belum. Ya, macam sekarang kita dah boleh pergi. Cuma kita tak bawa motor, dia ada regulation yang lain lah. Tapi macam saya punya style, kalau motor tak boleh masuk, saya park motor, saya masuk je. Untuk kita nak tahu dah sampai kan. Balik pada first overland yang jauh tu, saya design another overland yang lebih panjang lagi. Dan saya dah ada experience yang tadi tentang kerja, tentang staff, tentang family apa semua tu. Saya cuba adopt. Orang rumah kata apa? Itu yang saya pergi mana-mana pun semua orang ditanya tu lah. Sebenarnya nak tanya apa Fi? Kena tanya. Orang ni Lesen apa pakai? Semua. Yang tu kebanyakan orang ditanya tu lah kat saya kan. Tapi benda tu sebenarnya sama lah. Saya ada 4 orang anak dan 1 orang lelaki, 3 orang perempuan. Dan 3 orang perempuan ni boleh kata semua dah besar-besar. Jadi isteri saya ni ada kawan. Jadi tiap-tiap kali saya tak ada, dia ada kawan dan saya rasa dia orang punya relation tu sangat akrab apa semua. Jadi saya just update lah. Bila saya travel, saya beritahu saya ada kat sini, gambar dan video. Sebelum video ada tak pergi buat sesi beri jiwa? Okey. Benda-benda macam tu. Benda-benda macam tu benda yang saya buat lah. Kena betul sekejap lagi. Contohnya bawa dia orang pun daripada kecil-kecil saya memang suka bawa dia orang pergi masuk hutan, pergi sungai, pergi pulau apa semua. Jadi saya punya dia orang ni lebih kepada arah-arah tu lah. Bawa pergi kampung orang asli di Mak Dalin, bawa kat sana 1 minggu, pergi masuk dalam hutan, pergi macam-macam lah kita explore kampung orang asli apa semua. Dan daripada sana dia orang pun ada experience. Jadi kita satu hari mana tahu kot dia orang pun dah minat, nanti dia orang boleh mulakan lah. Betul. Macam tu lah. Okay, so balik daripada Botan, plan lain pula. Bila balik daripada Botan, dia punya semangat tu masih ada lagi. Jadi saya plan another overland. Jadi saya start daripada Betong. Saya cross, saya main masuk ke bahagian daripada Chumpon tu. Saya naik ke arah Pattaya. Saya ke Klong Yai, saya cross ke Cambodia. Waktu tu saya cross ke Cambodia pun solo juga dan memang agak ngeri sikit lah sebab di Thailand ni kita basically kita cuma faham tentang border Malaysia Thailand. Border Malaysia Thailand dia punya agreement government to government based on majority undang-undang rakyat dan kebiasaan masyarakat di situ. Bila dia border dengan Cambodia, dia punya undang-undang tak sama dengan dia punya border Malaysia. Sebab dekat sana dia punya masyarakat dia lain, kenderaan dia pun lain dan dia orang punya mandu pun sebelah kanan. Dia bukan sebelah kiri macam kita. Dan ada benda-benda yang tak sama. Sangat berbeza. Sangat berbeza. Dan dia ada add-on satu lagi kita kena go through checkpoint military. Itu salah satu yang saya sendiri tengok dan alhamdulillah benda-benda tu semua saya buat sendiri, belajar daripada kawan-kawan senior-senior yang alhamdulillah yang saya kenal yang sangat bagus, sangat membantu. Jadi cross ke Cambodia ni apa yang perlu? Okey. Kalau setakat kita negara Asia ni dia basically semua lebih kurang sama. Cuma bila kita masuk ke Thailand dia ada compulsory untuk beli insurans. Tapi kita masuk ke Cambodia dia tak perlu. Dan di Cambodia pula dia punya temporary custom form tu kebetulan waktu saya pergi tu
dia baru start benda tu. Dan online. Dan tapi dia tak ada bahasa Inggeris masa tu. Dia masih bahasa Khmer. Jadi saya bagi upah dekat orang yang ada kat situ. Ulat tu dia punya ulat very reasonable, dia punya charge dan dia punya assist kita tu dan sangat bagus dah. Saya rasa dia tak ada ambil advantage apa-apa lah. Dan saya rasa happy lah, selesai cepat apa semua, dan saya cross. Hari yang sama. Hari yang sama. Berapa lama masa tu nak masuk? Dia agak lama dekat sebelah Thailand, sebab kita bila kita dah masuk Thailand daripada Malaysia, kita keluar Thailand daripada border yang bukan Malaysia, maknanya kita kepada third country. So dia punya cerita dia panjang sikit, sebab kita punya declaration form, yang custom form tu, kita kena make sure kita surrender dekat kita jangan bawa masuk pergi Cambodia. Sebab kalau kita bawa masuk ke Cambodia, nanti daripada border lain daripada bukan daripada Malaysia yang kita akan masuk balik, nanti kita akan ada masalah. Yang tu semua documentation arrangement tu semua. Berapa jam orang boleh masuk? Waktu tu sebab saya seorang dan saya pun based on information yang saya dapatkan. Weekend? Weekdays lah. Dan saya punya kawan-kawan yang saya belajar, yang saya dapat sharing ni, dia orang selalu advise saya selalu bila nak cross border tu, saya akan ada tidur di hotel yang berdekatan dengan border tu one day in advance. Saya make sure saya nak cross border tu biasanya pagi. Dan dia less hassle, tak ada masalah, macam tak adalah masalah yang check out pagi pada hotel, check out, makan baik-baik, check out, pergi ke border. Jadi dia lebih mudah, ada orang pun tak ramai dan dia punya mood pun masih okey lagi kan. Saya selalu amalkan benda tu lah, dan di tempat-tempat lain pun saya buat benda yang sama. Sampai ke Cambodia, dia punya requirement semua berbeza juga. Dan di Cambodia kebetulan dia gunakan dia buat macam IC Malaysia yang lama tu, yang laminate ada atas, ada gambar kita, ada gambar motor, ada gambar kita punya information detail. Gambar motor kita, plate belakang tu snap. Kita ambil, dia ada 2 page depan tu gambar kita dengan kita punya information, belakang motor punya information. So kita carry tu as a license, dan dia berlaku selama setahun. Dia berlaku sama setahun. Jadi tu berapa tu kena buat? Duit Malaysia kalau tak salah saya less than RM20. Murah. RM20. Dalam pergi masuk Cambodia ada kanet? Tak ada. Tak perlu. Kanet dia tak perlu, di Thailand tidak perlu, di Cambodia tak perlu. Kanet saya ada satu negara kena kanet. Malaysia. Ni tak faham. Dia usah ada kena cross apa ni, dia isu kanet ni dia ada benda lain yang nanti kita boleh kita cerita boleh, insyaAllah. Kita dah habis dah kat sini, bos. Saya tengah tunggu waktu masuk ke Indonesia sebenarnya. Sebenarnya daripada Cambodia saya ke Vietnam. Cuma waktu sampai, saya daripada study yang saya buat, information dan orang-orang yang saya jumpa yang pernah cross waktu tu, memang boleh tapi illegal. Illegal. Itulah kalau masuk Vietnam kena naik, dia kena ada, bukan, dia kena ada guide. Yalah, kena ada guide. Waktu itu baru legal. Kena naik macam dia punya apa ni, yang macam terak ke apa tu kan? Tak boleh bawa kan? Perlu. Kita cuma between border kita tak boleh tunggang motor. Kita kena tolak motor sampai ke border checkpoint dia tu. Kena tolak. Itu memang kelakar sikit. ST660 ni tolak lah. Dan situasi tu sebenarnya, kalau saya sebenarnya saya dah lepas masuk ke Vietnam. Cuma saya fikir saya tak nak susahkan orang. Sebab kalau apa-apa berlaku ada checkpoint nanti, dia akan menyusahkan orang lain, menyusahkan saya apa semua. Jadi saya rasa saya patah balik. Saya patah balik, saya deal dengan custom. Sebab patah balik tu? Sebab patah balik memang tak boleh masuk. Sebab tak boleh walaupun masuk, sebab tak boleh masuk sebab kita dengan Thailand kita ada land border. Jadi kita ada agreement government to government. Dan Thailand dan kita boleh masuk dengan Cambodia pula sebab Malaysia, kerajaan Malaysia pun ada agreement. Tapi dengan Vietnam kita tak ada agreement.
tak bertemu sepadan. Tak temu. Jadi bila itu yang diberitahu kepada saya lah. Bila saya dah tunjuk semua documentation, saya ada semua dokumen complete, international license, dia mention kat situ Vietnam kita boleh bawa apa semua. Tapi dia kata kita sebenarnya Malaysia tidak ada agreement untuk overland. Kereta ke motor ke tak dibenarkan. Kecuali kita appoint agent yang akan bawa kita Kena guide lah. agent yang akan Kena bawa bayar agent kita. dia. Ya, kita kena bayar agent. Dan of course bila kita appoint agent ni, kalau nak jalan seorang-seorang dia jadi mahal. Betul Jadi, juga. ya. So di Cambodia tak ada insurans. Di Cambodia boleh kata tak ada insurans. Memang So, tak ada insurans. ni kita kena ingat ni. Ada insurans pasal dia tidak mensyaratkan ada Ya. So just that you literally have no insurance. Kalau apa berlaku kan. Kalau apa-apa berlaku. Ya. tak ada orang jual tapi Tapi saya pula based daripada pengalaman orang-orang yang ada experience sebelum ni, dia nasihatkan saya bila ke negara-negara yang macam tu, kita dah beli travel insurance siap-siap. Travel insurance yang saya beli daripada satu company ni, dia memang cover extreme punya sport. Dia dan overland ni dia consider dekat dalam kategori tu. Jadi dia punya tu agak mahal, tapi dia sangat bagus lah. mahal tu apa tu bang? Tahun kan? Dia tengok dia, kalau tak salah saya, dia ada region 1, region 2, region 3. Dia tengok ke risiko yang tinggi. Oh, dia apa ni? Insurans mana ni? boleh sebut kan? Sebut. Biasanya saya pakai AIG lah. AIG. Dan AIG ni sangat terkenal kepada sport-sport yang macam ni lah. Dan dia punya service very good lah. Tapi take note juga motor tak cover. Motor tak cover. Tu insurans diri. Ini insurans diri. Jadi kalau berlaku pelanggaran apakah different issue. Betul. Jadi itu tadi kita kena ingat lah. Ini dekat Cambodia. Di Cambodia. Dan juga mana-mana negara kalau kita masuk Betul. dan tak ada Tak ada insurans. insurance cover, itulah situasi dia. Ini kita ramai orang kadang dia tak ingat, dia tak perasan. Betul. Dan jangan ambil remeh. Betul. Ya. Dan dia jangan ambil remeh. Insurans dia banyak beza lah. Kalau ada ini insurans personal. Personal. So if anything apa, you terlanggar kereta orang apa semua, tak apa. Betul. Ya. Dia tak ada orang yang cover. Ya. Tu insurans diri lah. Insurans diri, tapi dia punya coverage tu memang consider one of the best lah berbanding yang Cuma lain-lain. tak cover motosikal saja. Ya, Kan? dia tak cuma dia tak cover motosikal. Tapi kita sebagai diri kita tu kita still ada coverage tu, kita masih berani lagi lah. Betul. Ya. Di Cambodia ni pula boleh ke cerita sikit tentang Cambodia ni? Kita saja. Di Cambodia ni of course lah, saya punya perjalanan saya ni, dia punya inspirasi dia bahasa Melayu sebenarnya. Jadi stres bahasa Melayu tu saya streskan daripada Malaysia naik sampai ke utara, sampai ke selatan Vietnam. Dan saya sebab tu walaupun tak boleh masuk Vietnam, saya nak masuk juga. Saya deal dengan custom kebetulan custom tu pun bagus, dia offer saya simpan dekat office custom dekat border simpan motor. Dan dia yang cari bas kat saya, dia tahan bas dekat border tu, yang which is memang agak pelik sikit lah. Waktu saya nak balik tak dapat priority tu. Waktu nak balik kena pergi bus stand lah, beli tiket. So ada situasi tu, saya naik bas daripada situ pergi sampai ke Ho Chi Minh. Dia sampai di Ho Chi Minh, of course saya pergi berjalan, saya pergi explore lah apa yang saya sempat. Dan saya tinggal di sana 4 hari macam tu. Dan saya berkesempatan lah, apa yang saya minat, nak tengok orang Melayu bercakap menggunakan bahasa Melayu. Di zaman moden ni masih ada di Vietnam dan di Cambodia masih banyak lagi. Dan di kampung-kampung bila cakap Melayu ni saya rasa. Dia dekat belah mana ni? Ho Chi Minh betul? Orang Melayu Ho Chi Minh. Tu dia tanya dia tu. Dia panggil, dia consider macam dia panggil Malaysia Street kan, Melayu Street dekat situ. Dekat Bantan Market tu. Macam mana boleh timbul minat untuk buat macam kira kajian kan? Dia macam ni. Saya sebelum kawan-kawan yang saya berkawan daripada Eropah apa semua ni, dan kebanyakannya daripada Spain. Spain ni dia jajah banyak juga negara. Dan antara negara yang dia jajah dan sampai sekarang menggunakan bahasa Spanish ni dekat Latin America. Kecuali Brazil, semua cakap Spanish. So dia kata kami as a overlander, kami sangat suka
pergi ke Latin America sebab sana cantik, murah, friendly dengan turis, dengan overlander ni, dia sangat friendly dan kami punya bahasa. Jadi benda tu kami betul-betul enjoy, dan tiap-tiap tahun memang ramai overlander daripada Spain yang akan spend dan Cikgu Madi. Dan saya punya Cikgu Madi salah seorang yang pernah sampai 2 kali ke sana. Kan tempat favourite dia. Itu guru saya. Itu dekat Vietnam tu memang dari sini dah plan. Saya dah tahu bahawa yang saya nak pergi ke selatan Vietnam ni, di Ho Chi Minh, di Da Nang, di daerah-daerah selatan ni ramai ada masjid, ada perkampungan, ada makanan halal yang best, makanan halal Vietnam Muslim yang best. Tapi itulah itu perbualan percakapan bahasa Melayu tu. Itu yang bahasa Melayu dia bahasa Melayu macam mana? Bahasa Kelantan. Dia nak kata Kelantan sangat pun tak. Dia mungkin dia terlampau biasa dengan orang Malaysia kot. Pasal orang Malaysia ramai pergi sana. Ramai. Dan saya tengok tu sangat senang. Jadi dia pun bukan orang Melayu. Dia orang ni kalau ikut sejarah, dia orang ni orang Champa. Melayu Champa. So dia sebab saya pernah pergi kat pasar tu kan. Betul lah, mereka semua cakap Melayu lah. Tapi saya selalu rasakan sebab mereka selalu jumpa orang Malaysia. Bukannya bahasa perantaraan mereka naturally. Tengok family. Tengok family. Ada family yang masih gunakan bahasa Melayu, tapi bahasa Melayu yang dah campur lah. Tapi bila dia communicate dengan kita, dia masih boleh communicate dan kita mesti boleh faham, dia boleh faham. Dan mereka rakyat Vietnam. Mereka rakyat Vietnam. Lahir di sana, sekolah di sana, belajar di sana. Beragama Islam. Beragama Islam. Dah boleh berbahasa Melayu. Dan kalau ikut sejarah, Champa ni sebuah kerajaan. Dia bukan setakat sebuah bangsa. Dia satu tamadun. Dan dia besar, dia sangat besar. Dan dia punya stres tu sampai ke Hunan, ke China. Yang boleh cakap Melayu lagi. Dia cuma di Hunan dah tak ada cakap Melayu. Apa yang saya dapat tahu, dia orang dah tak ada penggunaan bahasa Melayu, tapi masyarakat dia, rupa, makan, tradisi, adat dia masih orang Champa. Cuma dia lebih kuat lagi di Cambodia. Kampung Cham, kampung-kampung Melayu tu masih banyak dan memang easily cakap Melayu tu memang sangat di Cambodia kan. Dia kat Phnom Penh tu. Daripada bawah lah. Daripada bawah lagi dah ada. Pada saya kalau Cambodia ni route yang saya pilih tu boleh kata semua ada orang kampung, ada orang Melayu. Ada orang kampung Melayu. Boleh cakap Melayu kan. Masjid, kita akan jumpa masjid, akan jumpa perkampungan. Tapi itu bukan cakap Kedah. Tak juga. Saya ada Kelantan. Siapa ni? Zul mana kita jemput kan. Dia pernah pergi sana. Sampai kat situ, kat Cambodia tu, orang siapa dia cakap, Hamai apa? So dia after more than 1,000 km. Di Cambodia ni dia ada special sikit sebab ramai orang Cambodia, sama ada dia datang sini bisnes ataupun dia pernah berhijrah tinggal di sini apa semua. Jadi tengok part mana kat Malaysia dia duduk. So bila dia balik sana, kalau macam orang macam saya ni, orang Penang, kalau dia jumpa di sana dapat cakap utara balik, dia jadi seronok. Pasal dia nak cuba cakap utara lah, macam tu lah. Okey, kita cerita pula yang ke Indonesia pula. Kan tiba-tiba dah ambil masa. So daripada dah sibuk belah-belah utara tu, di Selatan Thai. Bila saya dah selesai saya punya daripada Selatan Thai tu, dia punya stres tu Selatan Thai, naik sampai ke utara, sampai ke Vietnam, sampai ke Cambodia, saya cross ke Laos, saya pergi ke Vientiane, saya jumpa masyarakat. Tapi cuma specialnya di Laos, dia tak ada orang Islam asli, orang Melayu ataupun orang Champa asli. Tapi mereka ni orang Champa yang dah berhijrah lama lah kat sana. Saya singgah di Masjid Al-Azhar di bandar Vientiane, Laos tu. Bagi salam, sembahyang, tengok ada pakcik-pakcik belakang, terus cakap Melayu dengan saya kan. Saya kata best ni kan. Ini yang saya nak kan. Saya nak cari point tu je. Dan bila kita dapat yang kita cuba, kita dah
kita dah cuba study teori, kita tengok media sosial, tengok dapat daripada pengalaman orang lain. Tapi bila kita sendiri experience benda tu, jadi kita rasa best lah kita punya mission tu. Saya pula fikir macam ni tau. Kadang-kadang kalau kita banyak tempat yang boleh berbahasa Melayu, even tu kalau yang pergi ke sana tu bukan Malay, macam orang India ke orang Chinese ke pergi sana nak cakap bahasa ke lawas ke susah. Betul. Nak communicate in English mungkin dia orang tak faham. Betul. Mungkin kalau tempat tu besar mungkin Mandarin. Tapi kalau bahasa Melayu je boleh. So orang India, orang China, Chinese ke Malaysia pergi sana. Memang itulah situasi dia berlaku. Kalau di Vietnam tu, kalau dia tengok orang India, dia tengok orang Malaysia saja, dia akan cakap bahasa Melayu lah. Bagus lah. Sebab dia boleh, dia rasa komunikasi dia memudahkan komunikasi tu. So dari lepas dia tanya khabar apa semua, dan biasalah orang akan pelik lah first bila tengok saya seorang-seorang datang dengan motor dengan apa semua kan. Kenapa seorang? Jadi dia bawa saya pergi tunjukkan kedai halal, macam mana nak dapatkan benda tu ada je dalam Google. Tapi orang masyarakat bila kita jumpa orang yang boleh berkomunikasi, dia bonding cepat. Jadi dia cuba nak tolong kita, dia cuba nak servis. Dia nak apa yang dia boleh bantu, apa yang dia rasa, pasal dia rasa benda tu untuk dia pun dia sebenarnya dia seronok sebab dia dekat hati dia benda tu dia betul bahasa tu bahasa. Betul. Kalau kita baca kajian tentang bahasa tu memang psikologi dia secara psikologi dia akan membantu mengeratkan kita punya perhubungan. Okey ni korang sikit daripada bahasa ni. Keadaan jalan di kamp. Ini. Jadi benda yang saya belajar dan dapat dipraktikkan di situ, jadi kita rasa seronok lah. Jadi motor memang berlemus lah, kalau orang tahu kan, memang berlemus. Memang berlemus. Dia punya siapa-siapa yang kaki overland, yang orang Malaysia ke orang Singapura, waktu saya jumpa di perbatasan di situ, dia orang kata ini jalan mana begini kan. Jadi benda tu jadi satu trademark lah, bahawa kita memang betul-betul, sebab dekat Cambodia ni, dan tujuan saya pergi Cambodia ke Laos ni untuk nak dapatkan situasi yang macam tu lah. Pasal di sana kita masih akan jumpa jalan 50-60 km masih jalan tanah merah, masih jalan berlubang, masih ada tayar pecah tak? Tak ada. Kebetulan saya punya orang yang bagi nasihat kat saya tentang nak beli tayar apa semua tu, dia recommend tayar yang betul. Dan alhamdulillah saya tak ada isu puncture, saya tak ada isu motor. Tayar apa tu? Saya pakai tayar Bridgestone AX41 Adventure. Ni tayar 50-50. 50-50. Mesti kena bayar ni. Lepas tu dia punya, dan motor saya ni, motor overland ni, kebiasaannya dia bukan tubeless, dia tube. Jadi motor saya depan belakang tube, dan tube tu saya pakai tube Pirelli yang enduro. Maknanya dia sangat tebal. HD lah, HD. High density. Dia mahal sikit, tapi insya-Allah dia memang, saya sendiri punya pengalaman dah lebih kurang 70 ke 80 ribu kilometer punya riding dengan tayar yang saya dah pakai almost 7 set macam tu. Tak ada pernah isu puncture lah di perjalanan. Tayar 50-50 ni berapa km tahan? Okey, untuk Bridgestone dia adalah tayar yang pada saya, dan saya punya experience sendiri, saya guna road dengan off-road. Tapi bukan yang off-road yang ekstrim lah. Off-road yang masih manageable untuk MotoGP. Memang saya guna tayar yang sama saja. Dia tayar belakang itu agak cepat sikit. Dia boleh pergi 12 ke 14 maksimum. 14,000 banyak lah tu. Ada yang kawan-kawan yang saya jumpa, dia orang kata dia orang boleh pakai sampai 18, 20, tapi brand yang lain lah. Tapi bukan tayar 50-50, tayar road. Tayar 50-50 kalau lebih dari 10,000 tu untuk negara yang macam Cambodia, Laos ni, dia punya, dan di utara Thailand, di some part of Thailand yang belah-belah tu pun masih ada jalan-jalan yang off-road yang masih belum selesai, dia orang buat tar apa semua.
Itu yang kita nak. Maknanya saya punya style, saya tak suka kalau saya berjalan, saya avoid highway. Saya akan guna secondary, saya akan guna jalan kampung, saya akan masuk dalam kampung kan. Bila kita tengok navigation tu ni daripada berkat daripada kawan-kawan yang ajar navigation kepada kita, jadi kita bila kita tengok tu, kita boring ni, tak boleh memang, sebab highway ni tak ada apa. Lepas tu pada saya highway lebih bahaya saya di highway berbanding saya di jalan kampung, sebab saya bila overland ni saya tak bawa laju. Saya akan maintain 80 ke 100 km per hour saja. Jadi saya rasa benda tu just nice lah untuk kita pergi jalan-jalan kampung, jalan-jalan yang biasa. Itu juga lah, bos, senang lah, lambat balik. Kita ni kalau pekerja kena balik cepat, bos. Nanti bos kau. Okay. Saya tengok macam dulu saya pergi KF pun ada jalan ni kan. Saya pun tak pernah kena. Apa highway ni lah. Joget. Okay. Let's move to Indonesia. Indonesia ini memang Indonesia dia adalah destinasi prime yang saya memang plan lah. Selain daripada saya punya plan, insyaAllah ada rezeki saya nak pergi ke Mekah nanti. Indonesia adalah saya punya destinasi yang saya idam-idamkan untuk pergi bawa motor. Indonesia bawa motor dari sini? Bawa motor daripada sini. Dari Kanet. Jadi saya beli Kanet. Dan Alhamdulillah saya dapat masa tu, saya masih dapat local Kanet lah, maknanya daripada AM yang dah tak wujud tu, tapi daripada orang-orang yang tertentu yang masih simpan dan masih boleh pakai. Dan benda tu pun dah expired, dah habis dah. Saya punya Kanet pun tahun bila pergi Indonesia ni? First saya pergi tahun 2023. Saya punya first round Indonesia saya panggil Spice Route. Saya start daripada Port Klang, saya hantar motor ke KK Sepanggar. Saya hantar ke Port Sepanggar di Sabah. Daripada Sepanggar saya start, saya pergi ke Belangkap, saya pergi ke Kundasang, saya pergi ke Tenom, saya pergi ke Maliu Basin, saya pergi ke lalu ni start pada Borneo tu. Borneo. Saya start Borneo. So saya dah pusing Sabah, saya turun ke Lawas, saya masuk ke Sarawak, daripada Sarawak masuk ke Brunei. Sarawak, Brunei, Sarawak 3 kali. Lepas tu baru masuk Sarawak yang betul-betul Sarawak, Kuching. Lepas tu saya ke ujung Borneo. Saya ke Teluk Melano yang paling ujung lah di Sarawak tu. Sepadan Malaysia dengan Indonesia. Saya masuk Indonesia daripada border Aruk, Biawak Aruk. Di sebelah Malaysia dipanggil Biawak nama tempat tu, di sebelah Indonesia nama dia Aruk. Kanet tu berapa? Kanet ni dia punya, apa yang saya faham dan apa yang saya lalui ni, untuk dia punya, itu adalah salah satu punca sebab Kanet yang saya tahu daripada awal untuk berjalan, planning saya untuk berjalan keluar tempat yang menggunakan Kanet ni, untuk next ride pun sama. Jadi pilihan motor saya tu, kenapa saya tak beli motor mahal, itulah sebab dia. Dia ambil 70%. Jadi di Malaysia dia punya requirement harga pasaran. Harga pasaran. Jadi waktu tu saya kena bayar 70% daripada harga motor ketika tu. Jadi saya pun buat, dan dia selepas kita refund, dia punya tu dia akan refund balik lah dia punya deposit tu. Lambat? Dia ada tengok keadaan. Jadi sekarang ni in hand. Dah dapat dah. Dah di Biawak. Di Biawak Biawak. Betul. China Cross. Daripada Biawak saya masuk ke di Malaysia. Kanet punya urusan sangat senang sekali. Kita pergi jumpa custom officer. Tuan, saya nak cross ni, saya ada bawa Kanet ni. Ini custom officer di sebelah Malaysia dulu. Di Biawak lah. Di Biawak. Di Biawak. Jadi saya jumpa custom officer dan basic sebab orang cross border dengan Kanet. Jadi biasanya pegawai custom pun kurang familiar. Jadi kita yang akan tunjuk kat dia lah. Tuan, kena cok kat sini, kena ambil notification dan satu keping, tuan kena ambil simpan lah. Dan daripada assistant yang saya pernah buat kepada saya punya kawan-kawan daripada Eropah yang datang Malaysia,
yang menggunakan Canet tu membantu juga saya lah. Ketika saya membantu dia di sini, dia bagi knowledge kat saya. Jadi bila saya nak guna benda tu, saya dah tahu apa yang saya nak buat lah. Jadi dia memudahkan urusan. Dan cross ke border Aruk. Saya di border Aruk di Indonesia ni dia lebih particulars lah. Dan negara yang kita keluar ni dia biasanya dia tak apa kisah sangat. Negara yang kita nak masuk dia akan particulars, dia akan check semualah. Kita punya nombor chassis, kita punya engine. So far dekat Aruk border tu the only one ke yang kita nak masuk ke Indonesia kan? Kalau di Sabah, di Sarawak, dia ada dua, dia ada Antikong. Dia ada satu lagi Antikong. Antikong tu memang famous lah, tapi saya tinggal Antikong tu untuk saya pun, sebab saya nak buat satu loop. Saya tinggalkan tu untuk masa balik nanti. Jadi saya masuk ikut paling bawah sekali. Sebab saya nak cover maximum apa yang saya boleh cover. Jadi saya cover maximum. Dan bandar yang paling awal saya jumpa selepas Aruk adalah Sambas. Ini bestnya Sambas ni. Sambas ni majoriti orang Melayu, Kesultanan Melayu, cakap Melayu. Ada asam pedas. Di sana Sambas. Ada kerajaan Melayu dan kebanyakan dia orang ni daripada keturunan raja-raja daripada Brunei. Dan memang Melayu, Melayu Sarawak. Yang sebelum ni dan saya pun dah skip tadi, di Sarawak pun ramai orang Melayu. Saya pergi dia orang punya aktiviti. Saya bila ada aktiviti tradisional ni, adat punya tarian ke game ke apa ke, saya suka attend. Jadi saya attend dia orang punya kenduri, saya attend dia orang punya tari-tari, dia orang punya apa main lompat-lompat tu, semua banyak benda. Saya tinggal motor kat hotel. Saya explore mana saya boleh pergi sana pergi sini. Kalau saya perlu sewa motor, saya sewa lah motor skuter ke apa ke, saya explore lah. Kalau perlu ambil guide, saya ambil guide. Kalau perlu pakai van, saya pakai van. Follow macam tu lah. Di mana-mana tempat biasa saya akan buat macam tu lah. Saya kurang minat bila riding, nak pergi melawat tempat sandboard, ambil gambar, lepas tu next ambil sandboard, next kan. Pada saya benda tu saya tak berapa minat. Jadi saya lebih suka, saya sampai ke satu destinasi tu biasanya saya akan park motor saya, sebab saya akan make sure motor saya okay untuk next ride. Saya tak nak nanti stress sangat, bukan dalam rangka riding saya pergi buat benda lain, motor jadi problem. Saya tak nak benda tu berlaku lah. Jadi itu salah satu sebab dia lah. Daripada apa tadi? Daripada Sambas. Daripada Sambas saya ke Kota Amoy. Singkawang. Singkawang. Singkawang ni dia digelar Kota Amoy. Jadi dia kota yang paling ramai masyarakat Tionghoa di Kalimantan. Dia ada pasar Hong Kong dan pelancong daripada China banyak sekali datang ke sana. Dan dia orang punya adat budaya masyarakat Tionghoa ni sangat kuat di sana. Dan dia orang hidup harmoni lah dengan masyarakat Melayu di sana. Dan keadaan jalannya tu, Indonesia ni another dia tak teruk macam Cambodia. Ada setengah-setengah tempat tu sikit-sikit lah, tapi secara general dia di antara dia lebih baik daripada Cambodia. Of course dia masih ada tar, dia masih ada tempat-tempat yang dia ada banyak konkrit. Sebab tu tayar saya cepat botak. Sebab dia pakai konkrit. Dia menjaga Thailand konkrit. 50-50 lagi cepat. Itu yang lepas tu kalau panas lagi cepat botak. Daripada Sambas saya ke Mempawah saya naik, saya pergi sampai ke Palangkaraya. Bawah tak saya naik pusing saya buat daripada bawah tu. Kalau tengok saya punya map, saya punya riding map tu, saya ada share. Nanti kita boleh. Daripada situ saya naik tengok, saya pergi ke Palangkaraya dan saya di kawasan Kalimantan Barat. Dia ada satu gerbang yang sangat terkenal, gerbang perbatasan di antara Kalimantan Barat nak masuk ke Kalimantan Tengah. Jadi dia punya gerbang tu memang satu ikonik punya tempat untuk overlander, untuk masyarakat Indonesia sendiri. Kaki-kaki touring dia itu ada satu tempat yang ikonik lah untuk dia orang ambil foto kat situ. Tempat pun cantik. Ada monumen pahlawan Dayak kat sana, sebab di Sarawak ni banyak masyarakat Dayak.
Dan yang sebelum ni kita dengar tentang Dayak apa semua, bila kita pergi sendiri, masyarakat Dayak ni sangat best. Dia orang sangat friendly. Saya pergi sampai ke kampung-kampung dia, pergi beli buah durian, pergi beli buah-buah pelik kat Kalimantan ni, macam-macam buah. Saya kebetulan daripada Sabah tu, saya turun sampai ke Sarawak, saya masuk Indonesia sampai ke Sulawesi, musim durian. Musim buah, macam-macam buah. Saya rasa saya dapat rasa kelebihan tu, rasa lebih daripada 20 jenis durian lah.